Setiap yang hidup pasti akan mati. Tahu. Tapi kita tak boleh anggap mati tu biasa. Kita kena ada persediaan. Kena ada amalan. Harta tu bukannya boleh bawa ke kubur. Tengok tadi. Arwah Yan. Apa yang dia bawa? Kain kapan dengan amalan. Awak nak cakap apa ni? Awak nak cakap saya ni jahil, tak takut mati? Tak salah kita sama-sama beringat. Kita ni bukannya muda lagi. Tak esok lusa kita pula menyusul. Tapi selagi kita hidup, kita kena usaha. Allah tak suruh kita pasrah. Itulah yang saya buat sekarang ni. Boleh kita cari rezeki. Tapi berpada-padalah. Kenalah bersyukur dengan apa yang kita ada. Apa yang saya tak bersyukur? Rezeki kena cari, tak ada je datang bergolek. Kalau Allah ambil nyawa kita esok lusa tak apalah. Buatnya umur panjang. Awak nak hidup susah? Awak nak tidur bawah kolong? Tadi masa kat kubur, awak bercakap dengan Alia. Jangan baik sangat. Takut nanti tak pasal-pasal tak jadi pula dia bercerai dengan Azrael. Bukan boleh percaya sangat perempuan hati busuk tu. Suka